Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, semalam saya main muk rajin. Saya panjat bumbung rumah batuk semalam. Lepas tu? Kan, duduk kemas-kemas apa semua, lepas tu saya terjumpa duduk silin lama. Duit silin lama? Lama bila abang jangan tanya. Tapi memang duduk silin lama. Ni abang tengok. Jadi saya memang dah stapler buku siap, takut abang ambil. Agak-agak lah, Mat. Awak ada gambar ayam ni, Mat? Tu cak ayam tu. Cak ayam? Kalau ada beruang, cak beruang. Oi, ni rare ni. Tahun 1800 ni, Mat. Betul? Ni tanah Melayu ni. Nampak? SMT, nampak dia tulis SMT. Singapore Merchant Trade. Saya tulis tu. Oi. Kalau hang nak beli burger pakai duit lama ni, boleh. Okey. Siapa-siapa yang ada duit lama ni, pastikan duit tu ada nilai lah. Jadi kalau kamu nak guna duit ni dekat Yazid Burger, kami sedia terima. Tapi sebelum tu kami akan nilaikan dululah berapa untuk ditukarkan dengan burger. Kalau contoh nilai dia tu 100, bolehlah dapat set talam yang gana-gana. Tapi kalau setakat macam duit ni, duit cak ayam ni, dia ada tulis RM70 ni. Saya dah check lah. Bolehlah kami bagi burger sekilo kalau nak tukar dengan duit lama ni. Masa tengok betul untuk ayam ah. Betul, Mat. 2, 3. Siapa-siapa yang ada duit lama, terutamanya duit tanah Melayu, yang ada cak ayam, ada cak gajah ke, ada cak rimau ke, boleh je datang bawa kat Yazid Burger.